Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, lama dah kita tak bersiaran hari ni. Memang lama lah. Kat sebulan rasanya saya tak turun. Tengah sibuk mendirikan rumah dekat kampung. Buat sendiri pula tu. Tu yang lambat tu. Kadang-kadang orang panggil buat kerja kat luar, kita buat kat luar. So ada masa sekarang petang ni kita datang. Kita cuba hari ni lah. Tempat pot biasa kita mencari ikan tanda dan juga tu YPP. Hari ni kita guna kompon. Baru sampai lah. Tu Sam tengah set up. Dia tengah pasang apa, dia punya mata pancing lah. Okay, kita tengok lah. Kalau hari ni ada rezeki, Alhamdulillah. Kita cuba hari ni. Target kita cari tanda semilang. Kalau ada semilang lagi bagus. Tu IVP. So apapun, semoga sahabat-sahabat terhibur lah menonton video saya kali ni. So lama dah kita tak berjalan. Asyik buat rumah je. Okay, so kita terus mancing. Jom. Tempat kumpul ni. Mumpun. Tu dia mumpun lah. Licin pula tu. Kuat lah. Licin. Okey. Lanjut. Tengok bank kena. Apakah ikan tu? Tebal pipi kecil. Alah anak. Okey. Lepaskan balik. Lanjut. Ada strike nampak? Tak tahu ikan apa. Buntal juga ke? Tadi buntal je. Okey, ikan apa tu? Oh, ikan lama. Alhamdulillah, ikan lama. Okey. Okey, sahabat. Kita sekarang berada di spot kedua pula. So, spot pertama tadi cuma dapat ikan lama aje. Memang tak ada makan. So, kita spot kedua ni pun sungai yang sama tapi jauh sikit lah daripada tempat tu. So, kita tengoklah kalau ada hasil hari ni. Tu, kita dah set up. Saya pakai rod panjang lah ni. Pasal kawasan dia luas. Saya pakai surf casting. So, tengoklah apa yang dapat. Kita tunggu ya. Okey, lanjut. Strike lagi. Pakai ikan tu kita tengok. Apa strike yang ikan apa ni? Duri. Nyenguk-nyenguk macam ya. Lain macam kan. Tak ada melayang. Anak duri. Kita lepas balik. Okay, lanjut. Melengkung. Itu ikan apa? Tukar spot baru ada strike. Tengok strike apa. Tak tahulah duri ke, bukan ke. Tapi berat dah nampaknya. Lom baru. Tengok ikan apa. Melayang tu. Lain macam tu. Semilang. Dah. Mayung. Okey lah, bapak mayung. Tu dia. Okey. Lanjut. Lanjut. Tengok apa yang kena. Apakah ikan tu? Duri kot. Serait ya. Tunjuk duri. Duri. Kita lepaskan balik. Okey.
Okey, lanjut. Apa yang kena? Duri lagi kot. Oh, gerut-gerut tu. Tu gerut-gerut. Ha. Ini tak tahu apa benda ikannya. Kita Allah, ada. Oh, gelama. Cantik. Tu gerut-gerut ke? Dapat strike. Nah, gerut-gerut dengan gelama. Okey. Lanjut. Kita tengok apa yang kena. Ha. Kita pun tak tahu ikan apa yang kena ni. Lama kot. Gelama. Okey. Alhamdulillah. Boleh tahan lah gelama. Okey. Nah. Alhamdulillah. Okey. Lanjut. Tak dekat. Makan lagi. Cik pun ni. Mana dia? Tiba aja ada strike tau. Apa ikan dia? Buntal. Okey, lanjut. Dia dapat. Apa benda dia dapat? Oh. Tengok. Kenapa kau itu? Oh. Ikan duri. Okey, kita lepaskan balik dah. Kecil durinya. Tanda kecil. Nanti kita lepaskan balik. Strike off camera. Okey, lanjut. Oh, strike lagi. Ikan duri kot. Tengok ikan apakah itu? Ikan sisik. Ikan apa? Gelama. Oh, gelama. Okey, alhamdulillah.
Tengok apa yang kena. Straight ya. Oh, gelama musim-musim ni ke? Gelama. Ha, besar gelamanya. Okey. Lanjut. Tu dia. Okey, alhamdulillah. Dia kena. Nak hantar ikan gelama, dia pun strike. Air baru nak pasang. Tengok apa dia kena. Ada ikan ni. Entah. Tengok mengapa macam ada ikan tadi. Tak ada ikan. Dah lepas. Dah lepas? Tak ada. Nah. Itu mana jalan? Okey. Okey, kita tengok apa yang kena. Kenduri kot. Ha? Ke buntal? Buntal. Buntal. Kenapa lah kau makan buntal? Okey, that's right. Hui. Kera. That's right. Kita tahu ikan apa. Buntal juga kot. Oi, kita punya bos strike juga. Urat panjang. Kenduri. Okey lah, lanjutlah. Tengok. Buntal lagi kot. Oh, timbul dia buntal ni. Letih oh. Letih oh. Buntal lagi. Apa yang kena? Oh, duri kot. Lain macam dengan joknya. Dasar dah duri. Yang kena. Tu. Duri lagi. Ya, duri lagi. Kita lepaskan balik. Okey, sahabat. So, sekianlah saja aktiviti kita hari ni. Okey. Rumah pun dah start. Nak packing. Kita nak simpan. Alhamdulillah lah rezeki kita hari ni. Kita target kita untuk dapatkan ikan tanda dan ikan toba pipi tak dapat. Kita ubah spot. Kita dapat gelama dan juga ikan mayong ataupun duri tadi rasanya besar juga. Kita bawa balik lah. Nanti kita buat masak asam pedas. Okey. So hari ni inilah saja. Dah petang lah. Dah petang. So kita nak balik. Pencarian kita untuk mendapatkan ikan tanda dan juga ikan ni tak kesampaian lah. So kita datang hari lain lah. Nanti kita akan cuba lagi lah.
kita akan cuba lagi untuk dapatkan tanda babi pi semilang. So okey, kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang ke channel saya. Semoga sahabat-sahabat terhibur menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa bantu saya dalam subscribe, like dan share serta beri komen. So, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki dan panjang usia serta dipermudahkan segala urusan. So, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, inilah hasilnya hari ini. Alhamdulillah. Ada gelama hari ni, ada gelama dengan ikan mayung lah. Ataupun duri lah, mayung rasanya kot. Tengok besar, kita bawa balik lah. Nanti kita buat asam pedas. So ada gelama, 5 geruk-geruk seekor. So hari ini rezeki hari ini sajalah sahabat. Target kita untuk dapatkan ikan tanda dan tupai pipi tak ada kesampaian. So kita lain kali kita akan datang lagi.